Aku ada benda nak bincang dengan kau. Kau nak apa? Aku nak kau tolong berhenti buat salah macam tu. Kau tu orang sedar diri kau dia sikit. Kau jalan pun tak boleh, kena pakai tongkat. Kau ingat kau mampu bagi dengan Sarah? Ha? Tu isteri aku lah. Aku sentiasa dengan dia kot. Kau mana tahu dia bahagia ke tak bahagia? Kau tak ada kena-mengena dengan kita orang pun. Kau bagi tahu je lah aku yang kau tak puas hati pasal reunion tu. Tak perlu nak buat Sarah sampai macam tu sekali. Kontrol dia. Aku nak kontrol, kau tak nak kontrol. Kau suka hati aku lah. Aku suami dia, dia isteri aku. Kau siapa? Kau orang luar. Tak ada kena-mengena langsung. Kau tu laki dayus. Kau ni apa? Ha? Apa? Buat! Jom, jom. Jom. Lah! Tunggu aku! Jom. Tolong. Jom. Ya, ada rezeki pula, Sin. Jiran hantar dah banyak sangat, kata dia. Makan tak? Itulah yang seronoknya duduk kat kampung ni, Mak. Dah macam duduk dekat dusun buah. Itulah. Kau dah seronok, duduk terus kat sini. Alah, Mak tak kisah. Usi pun bukan orang lain. Nantu Mak juga, kan? Jumpa Mak dah anggap Usi macam anak Mak. Nak buat macam mana, Mak? Makan gaji. Segan dengan Irfan tu. Sebab dia yang recommend saya kerja kat restoran tu. Yalah, Mak faham. Terima kasih, Mak. Sebab terima saya walaupun saya ni bekas bantuan. Mak faham. Usin tak salah. Apa yang terjadi tu di luar jangkaan kita. Lagipun Usin tak ada niat nak membunuh, kan? Sin, Mak rasa ada baiknya Usin berterus terang dengan Mek Sarah. Sebab perkara ni dah lama sangat. Takut nanti... Usin kena bersihkan nama Usin. Nanti Mek Sarah salah sangka. Dia terus membenci Usin. Sampai bila? Dah 20 tahun dah. Buat masa sekarang, saya tak ada kekuatan lagi, Mak, untuk berterus terang dengan dia. Lagipun memang salah saya, Mak. Saya yang memandu melawan arus. Apa juga saya terangkan pada dia nanti, dia tetap nampak salah saya. Itu belum bab rompakan lagi. Macam inilah. Biar Mak ada cakap dengan dia. Jangan, Mak. Nanti kalau Mak bagi tahu dia, dia akan salah sangka pada Mak. Dia ingat Mak akan belahkan saya. Apa itu sampai bila, Sin? Mak nak tolong cakap. Usin tak bagi. Nak tunggu Usin cakap sendiri. Usin kata tunggu masa yang sesuai. Nak tunggu Mek Sarah tu sampai sedar sendiri. Memang lambat lagi lah, Sin. Dia tu degil. Hello. Hello, Sarah. I call you ni sebab I nak confirmkan dengan you pasal reunion tu. Jadi betul lah ni, you tak dapat pergi? I memang tak pergilah. Oh, I see. Okey, tak apalah kalau pun tak dapat nak join sebenarnya reunion tu sebab I ada on call. So, you tolong bagi tahu geng-geng yang lain yang I sorry sangat tak dapat join. Betul ke you tak pergi? Ya, memang I tak dapat nak join. Sebab memang tak ada doktor lain yang boleh tolong ganti shift I. So, you bagi tahu kawan-kawan yang lain, I cakap sorry, tak dapat join. Maybe next time, I akan jumpa dengan diorang. Okay? Kirim salam diorang, okay? It's okay, Irene. Kerja kan, work come first, it's okay. Ni, I ada meeting ni. Thank you for telling me tau. Bye.
biji konon. Kau ni bersabar sangat dengan Mama tu, bro. Kenapa, ha? Kalau tak pakat aku, memang dah kena tunggu dah. Tadi nasib baik kau halang tau. Atau kat, I whack him on time real good. Relax saja. Kalau ikut ke hati aku, mak aku nak kena gajang pun muka Mamat tu. Tapi kan, panjang pula cerita. Relax lah. Kau beria sangat marah ni mengalahkan bini sendiri. Kenapa? Tak adalah. Aku tak puas hati dengan perangai Airul tu je. Kacau rumah tangga orang. Tadi nasib baik Pakcik Hussein tak ada juga. Kalau tak, mesti dia join sekali belasan Mamat tu. Jangan bagi tahu apa dekat Pakcik Husin kan. Panjang pula aku nak jawabnya. Faham? Okeylah. Bila Pakcik Hussein nak balik sini? Aku call dia cakap nak relax kat kampung dalam sehari dua tu. Ni, jangan bagi tahu. Okey? Baik. Tak payah. Mia kat sana macam mana? Hei, suara Mia ceria lah. Seronok dah didengar. Dah makan belum ni? Okey. Ni, Daddy ingat petang nanti Daddy nak singgah sana kejap. Bolehlah kita makan malam bersama. Daddy macam biasalah Mia. Sejak Mia tak ada, dia sunyi pula rasanya. Yalah, tak ada orang nak teman makan. Ya, okey sayang. Nanti petang kita jumpa. Bye. Berdosa sangat-sangat. Berdosa. Kau bagai bidadari, dirimu mempesona.